Hai guys, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku bersama dengan Z650 RS sekali lagi. So kali ni untuk aku sharekan apa yang best, apa yang tak best, dan first ride inspiration berkenaan Z50 RS kepada korang yang berjinak-jinak nak memiliki sebuah classic bike look daripada Kawasaki. So aku rasa Z650 RS ni is the best choice selain untuk buat daily, and power pun sesuai dan korang boleh gunakan. Overall dengan Z50 RS ni, apa yang best? So Z650 RS ni sebuah classic looks bike lah. Dia macam naked bike untuk kegunaan daily use yang korang boleh gunakan dengan power yang dia berikan. Silap lorong je aku masuk ni. Power yang diberikan oleh motor ni tak terlalu, orang kata, mencanak-canak pergi dia. Basic untuk 650. Macam kau bawa Z65, kau bawa Ninja 65, dia punya feel dia macam tu lah. Tak terlalu agresif, just nice dan sedang-sedang sahaja untuk korang bawa sebagai daily. Dari segi handling dia memang sangat-sangat nimble, agak ringan. Tak berat lah, easy to handle. So untuk pemula-pemula yang baru nak berjinak-jinak, it's a good bike actually. So kalau kita tengok dari segi paparan, dia punya cockpit sangat-sangat simple, dan plus motor ni aku dah bawa sampai ke gurun. Angin dia sangat-sangat kuat, sebab dia tak ada windshield kat depan ni. Dia memang direct. Kau nampak seketul meter, itulah dia. Itulah untuk memotong angin ke apa, itulah dia perkakasan dia. Ya abang ni, dari segi signal pula, dari segi side mirror dia bulat, dia comel dia. Dia klasik-klasik look macam tu. Dia bukan side mirror yang biasa-biasa yang kita tengok. Buka sikit lah bahawa ada pengudaraan. Kalau tak berkabus aku punya visor. Oh, jam. Laju gimana? Meter dia ada digital, ada analog. So dekat kiri tu dia ada speed, kanan tu RPM. Sangat simple. So kalau pusing, dia ada average, range, odo, biasa je. Gear indicator kat tengah. So yeah. So benda yang best pasal motor ni, dia nimble satu, and then dia nak mencelah tu senang. So macam korang tengok lepas video aku yang sebelum ni, so memang sangat-sangat senang. Kau nak mencelah kiri kanan depan belakang, so easy to maneuver. And then lagi satu, minyak dia jimat tau. Aku pernah shoot daripada Sungai Dua sampai ke Tapah. Bawa meter, tak bawa motor ni lah. Sungai Dua sampai Tapah. Untuk Z650 RS ni, tinggi dia punya air mercik. Dia punya visor. Sungai Dua sampai Tapah maintain speed 1415. Masa tu dengan aku punya klik bawa Z9. So sampai lah. Memang jimat lah. And then dia ada lagi satu bar tak silap. Lepas tu masa tu dengan ada follow angin daripada Z1000. So best lah ride tu. Anyways, selain daripada tu, benda yang best pasal motor ni jimat minyak. And then dia punya looks, looks dia very classic, and classic yang ada elegant. Kalau korang naik motor ni dengan rim gold, Kawasaki rim gold, livery ada gold-gold sikit kan. Nampak macam korang ni seorang yang apa tu kita panggil,
macam charismatic lah kan. Very pure, charismatic and demure motor ni kita rosak. Itu point yang ketiga. So benda apa lagi best pasal Z650 RS ni? Satu lagi, untuk orang yang tinggi 170 lebih, macam aku, bagi aku just nice. Aku tak perlu nak terjengkit-jengkit dekat atas motor ni. Tak perlu nak macam nak balance tu susah. Tak, kaki aku dua-dua capai je untuk motor ni. Jalan jam tu. Jalan jam, licin tu. So aku rasa mostly best lah motor ni. So kalau korang tanya aku, bang, apa yang pula yang tak best bang? Asyik benda best je kan? Okay, yang tak best pasal motor ni adalah bagi aku benda ni subjektif lah kan. Motor ni licin. So benda yang tak best pasal motor ni adalah dia punya rintangan angin lah. Windshield. Yang kalau korang dengar tayar sekarang ni, memang angin dia sangat kuat tau. So kau bayangkan lah, GPS 1405, meter dah 16 lah kat situ kan. Oh memang angin tu really strong untuk korang lepas. Tu lah. Selain daripada tu, maybe kalau orang yang bukan penggemar classic looks, tak, maybe akan macam alamak, push. Nak potong sana ni. Jadi kalau bukan korang penggemar classic look, so maybe motor ni bukan untuk korang lah. Plus motor ni kalau untuk yang mencari kelajuan, yang macam kalau nak macam laju macam Z9 ke kan, laju macam betul-betul kawal yang jahat-jahat, so motor ni bukan lah. Tapi motor ni boleh follow.
Dia no kompromi, dia boleh follow, tak ada masalah. Kereta nak masuk. Oh, siren dia bunyi, tapi bukan siren banjir, siren dari polis. Kita rosak. Ya, macam kita rosak. So apa best lagi? Pasal motor ni, apa yang tak best? Bagi aku okey. So aku, pada pendapat aku lah, personal opinion aku, okey je motor ni, tak ada apa. So okay guys, aku rasa itu sahaja video aku untuk kali ni. And jangan lupa like, comment, share and subscribe untuk video seterusnya. And I'll see you guys on my next video. Hujan-hujan ni nak cakap dah mood dah. Belum lagi basah. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe guys. Bye bye.